Okey, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey, hari ni Mak nak masak ikan masak kicap, special punya. Ni Mak ikan ni ada bawang putih dan kunyit dan sedikit garam. Kita nak goreng ikan ni. Okey, kita nak goreng, kita gaulkan ikan ni, kita nak goreng. Okey. Lepas tu kita dah goreng ni, kita nak siapkan bahan-bahan yang ni. Ni dia bahan-bahan. Ni Mak taruh daun kari dan rempah kari sikit. Ni dia ada sos cili sikit dengan kicap. Kicap manis. Kicap manis ataupun kalau tak ada kicap manis, kita gunakan kicap biasa. Tak suka manis ya. Lepas tu bawang besar, bawang ros, cili padi, halia, bawang putih. Ni kita nak iris-iris semua. Okey. Jom kita ke seterusnya. Kita ada secukup rasa garam. Okey sahabat-sahabat. Semoga sahabat-sahabat semua dalam sihat. Mak doakan menjalani kehidupan seharian. Okey. Teruskan menonton hingga selesai. Support Mak dengan like, subscribe dan komen jika suka dengan video Mak ini. Okey. Jom kita seterusnya kita nak potong-potong bawang-bawang ni. Okey, kita potong bawang ros ni. Kalau separuh nak tumbuk pun boleh. Kalau nak bagi rasa lah. Yang ini separuh ni. Kalau nak ditumbuk, kita boleh tumbuk. Bawang putih boleh tumbuk sikit kalau nak. Dengan bawang ros. Ni halia ni kita potong nipis-nipis besar-besar aja. Kalau nak makan boleh terus makan, kalau tak nak makan boleh tepikan. Kita nak aroma bau halia ni. Okey, ni kita potong sedikit bawang putih. Dan juga kita iris juga lada ni. Kalau suka banyak, suka pedas, potong lebih sikit. Kalau ada lada hijau, lada merah pun boleh bubuh. Okay. Yang separuh ni kita nak tumbuk sikit. Ni kita rebus daun ni, daun pucuk ubi. Pucuk ubi Ajinomoto. Nak buat ulam. Dia biarkan dia mengecut. Okey, sekarang kita nak goreng ikan yang kita dah bubur garam kunyit tadi dengan bawang putih. Bawang putih nak bagi dia harum bau. Sebelah tu Mak rebus pucuk ubi Ajinomoto. Ni Mak makan seorang ni. Pucuk ubi ni Mak makan seorang je. Okey, kita panaskan kuali. Kita nak tumis bahan kicap ni. Minyak secukupnya.
Okay, sebelah tu kita masak ikan, sebelah ni kita buat sos dia. Kita buat dia punya ikat-ikat dia. Okay. Kita nak masukkan bahan-bahan penulisan ni. Kita lupa kita nak masukkan sedikit bunga lawang. Kita masukkan bunga lawang ya. Kita masukkan bunga lawang ya. Okey. Dia dah panas ni, kita masukkan lawang kita. Ni bunga lawang kita masukkan. Bawang halia kita masukkan semua. Lada ni kita masukkan nanti dekat-dekat separuh masak kan, kita baru masukkan ni cili tu. Kita tumis dulu. Okey, ikan dah masak, kita boleh angkat. Okey, ni dia ikan yang dah siap. Kita goreng. Mak lupa tadi kita ada masukkan juga sedikit ni ya, asam jawa ya. Air asam jawa. Okey, kita masukkan pula yang bahan ketumbuk tadi. Dah naik dah bau dia. Wangi dah. Bunga lawang ni nak bagi dia harum. Naik bau dia ni. Okey. Bila dah naik bau tu, kita masukkan sedikit je. 1 sudu serbuk kari. Serbuk kari apa pun tak kisah. Okay, kita dah masukkan ni, kita masukkan serbuk kari sikit. Okay, dia serbuk kari. Okay. Tumis sehingga dia garing. Okay, nampak dah garing tu. Kita masukkan daun kari. Daun kari ni nak bagi dia naik lagi wangi dia. Masukkan cili. Cili yang kita potong sirih tadi kita masukkan. Sementara tu kita letak kemas-kemas sikit barang-barang ni. Kita kacau lagi. Okay, kita bolehlah masukkan kicap. Mak masukkan separuh ni kicap manis. 5 sudu lah lebih kurang. Kicap yang biasa ni. Kicap biasa ni kita masukkan 3 sudu. Lepas kita masukkan sos ni. Tujuan kita bagi sos ni nak bagi dia pekat. Sos ni nak bagi pedas pun dia. Dalam 3 sudu. So, kita masukkan air asam jawa. Kita masukkan secukup rasa.
Garam kita tengok, kalau tak cukup kan kita baru bubur garam. Sebab kicap dah masin, ikan tu pun masin. Kita rasakan dulu. Kita tambah sikit air. Kita nak makan yang kadang sebab airnya surut. Masuk ikan kan airnya surut. Tambah sikit air asam. Air asam ni nak bagi kita rasa yang seimbang lah. Okey, kita rasakan dulu. Ini memang masak kicap yang istimewa ni. Jadi kita boleh masukkan kita punya ikan. Kita masuk 4 dulu. Okay, ikan kita dah masak dah ni kiranya. Sebab ikan pernah masak. Okay. Kita bolehlah kalau nak tambahkan bawang potong pun boleh. Tapi sebab mak dah banyak bawang dalam ni tadi, kita tak apa. Okay, dah masak, kita boleh tutup api dan boleh dihidangkan. Okey sahabat-sahabat, nampaknya masak kicap ikan special dah siap. Okey sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat suka dengan video mak ni, okey jangan lupa like, subscribe. Semoga sahabat-sahabat semua suka ya. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye. Okey, dah siap. Jom kita menjelamu selera. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.